Dia boleh jadi power bank, dia boleh jadi torchlight dan dia datang dengan 9000 mAh untuk kapasiti bateri dia. Aku secara peribadi lah, personally aku boleh pakai 3 hari, memang tak ada masalah. Melainkan kalau aku pakai dia sebagai power bank juga, mungkin bertahan tak begitu lama, mungkin dalam 1 hari saja. Itu hari aku pergi travel, aku pergi ke Melaka, panas yang amat. Aku gunakan kipas ni lah kan. Apa yang aku boleh cakap, sejuk, kuat dan aku tak perlu guna full speed level pun. Aku maybe somewhere around 50% je time tu. Untuk korang yang mungkin tak nak bawa power bank, tak nak bawa kipas, korang yang risau, dia dah ada built-in power bank. So basically kalau aku punya phone tak ada bateri, aku just guna je power bank melalui kipas ini. Dan satu lagi, biasalah korang nak pergi dekat tempat yang gelap ataupun dekat bonet kereta korang ke, aku guna kipas ni jugalah sebagai torchlight. Sebab tu portable fan ni je yang aku boleh cakap betul-betul dapat curi perhatian aku. Dia kecil, plus dia adalah 3-in-1. Flashlight ada, power bank ada dan kipas pun ada. Ini memang satu brand yang orang selalu bercakap lah pasal dia, iaitu Jisulife Life. Mungkin mahal sikit lah, tapi aku berani jamin korang akan berpuas hati dengan Jisulife Life punya fan ni.